Maaf, saya nak tanya. Tanah atuk bagi pada mak sebelum dia meninggal. Selang beberapa tahun, kemudian tok saya meninggal. Semasa pertukaran, tok saya tak nak bagi tahu pada anak-anak yang lain. Adakah perlu persetujuan adik-beradik mak sebab dapat tanah tu? Itu soalan penuh daripada sahabat kita. Kalau ikutkan tanah ni, okey, dia ada dua situasi. Kalaulah tanah ni masih nama atuk, dia kira harta pusaka atuk, dan sekiranya nak bagi pada mak tu hanya sebagai orang kata lisan, jadi perlukan persetujuan daripada adik-beradik mak. Sebab itu sebagai wasiat je. Tapi kalau dalam geran tu dah memang nama mak, mak adalah sebagai pemilik. Jadi dia tak perlu pun tanda tangan siapa-siapa. Dan apabila buat urusan pusaka, tanah ni tak termasuk pun sebagai tanah pusaka sebab pemilik dia adalah mak. Jelas ya?